Phone mid-range dengan bateri minimum 6,000 mAh untuk tahun 2025. Video ni sesuai untuk korang yang tak suka bawa power bank tu ke hulu ke hilir. Jom aku tunjukkan. Pertama sekali kita ada dua phone daripada iQOO. iQOO Neo 10. Bateri 7,000 mAh dengan pengecasan pantas 120W. Bagi aku memang nice. Bateri dia besar, charger dia laju. Lepas tu kita ada iQOO Z10. Ini dia lebih murah dengan bateri berkapasiti 7,300 mAh dan 90W fast charging. Kedua, kita ada Realme 15 Pro 5G. Dia ada bateri dengan saiz 7,000 mAh dan pengecasan pantas 80W Ultra Charge. Korang tak perlu risau sebab Realme UI ni memang well known dengan dia punya optimization dan juga battery life. And tak lupa juga kita ada Poco F7 series di mana model standard F7 ada bateri 6,500 mAh dan 6,000 mAh untuk model Pro. And disebabkan kedua-duanya menggunakan Snapdragon 8 series, korang tak perlu risau in term of efficiency dan juga performance. Seterusnya kami ada peranti daripada Honor sendiri iaitu Honor 400 yang ada bateri berkapasiti 6,000 mAh dan 80W supercharge. Serta Honor X9D 5G. Ini adalah peranti dengan saiz atau kapasiti bateri paling besar sekali dalam pasaran. 8,300 mAh dan 66W fast charging. Last but not least untuk korang yang utamakan mobile fotografi dan nak bateri yang besar, boleh pertimbangkan Vivo V60 series yang mana kedua model V60 dan juga V60 Lite ada spek bateri yang sama. 6,500 mAh, Blue Watt bateri dan juga 90W fast charging. So, macam mana guys? Korang pilih yang mana?